Apa kata jika saya beritahu anda bahawa keprihatinan anda itu sebenarnya boleh membunuh? Bayangkan situasi ini. Anda keluar ke taman pada hari November yang suram. Di tangan anda ada beg berisi habuk kayu, jerami atau kulit kayu. Anda rasa anda sedang menyelimuti pokok ros, epal dan batas bawang putih kesayangan anda seperti bayi yang dibalut selimut tebal, menjamin ia akan bertahan hebat sepanjang musim sejuk. Anda rasa anda adalah wira, namun hakikatnya, pada saat yang sama, anda mungkin sedang menandatangani hukuman mati kepada tumbuhan anda. Bunyinya keterlaluan? Mungkin. Tetapi setiap tahun, ribuan pekebun kehilangan tanaman mereka bukan disebabkan frost, tetapi disebabkan perkara ini. Disebabkan cinta yang tersalah waktu. Hari ini, kita akan membincangkan mengapa penyalutan mulching pada bulan November adalah Russian roulette Rusia bagi taman anda. Dan yang paling penting, saya akan beritahu cara untuk tidak menarik picu itu. Kekal bersama kami hingga akhir kerana salah satu fakta mengenai tikus akan membuatkan anda tergesa-gesa ke kebun anda hari ini juga. Mari kita fahami dahulu apa yang sebenarnya berlaku pada bulan November. Bagi kita, ia adalah bulan yang kelabu, bulan salji pertama dan keinginan untuk menamatkan musim berkebun secepat mungkin. Kita mahu menyelesaikan segala-galanya, mengunci pagar dan pulang ke pangsapuri yang selesa sehingga musim bunga tiba. Ini adalah dorongan psikologi. Kita rasa jika kita menabur lapisan sungai, mulch, sekarang kita telah melaksanakan tanggungjawab kita. Kita sering mendengar bahawa sungaian adalah emas, yang mengekalkan kelembapan, menahan rumpai dan memperbaiki struktur tanah. Ini benar belaka. Ya, ketika musim panas. Tetapi November adalah tempoh peralihan. Tumbuhan berada dalam keadaan tekanan biologi. Mereka sedang bersiap untuk tidur. Pergerakan getah pokok menjadi perlahan, akar berhenti aktif menyerap kelembapan. Tanah mula menyejuk dan pada saat keseimbangan yang rapuh antara musim luruh dan musim sejuk inilah kita campur tangan dengan peraturan kita sendiri mengganggu proses semula jadi. Untuk memahami tragedi situasi ini, kita perlu berfikir bukan sebagai manusia yang kedinginan tanpa jaket, tetapi sebagai akar yang memerlukan ketenangan. Masalah yang pertama dan paling orang tak sangka ialah kesan termos. Mari kita bayangkan macam mana sungkupan ni berfungsi. Ramai yang ingat sungkupan ni memanaskan tanah. Itu mitos. Sungkupan tidak memanaskan. Ia tiada elemen pemanas. Ia berfungsi sebagai penebat. Ia bekerja seperti penutup gabus pada termos. Kalau anda tuang teh panas ke dalam termos, ia akan kekal panas. Kalau anda masukkan air sejuk berais, ia akan kekal beku. Begitu juga dengan tanah. Pada awal bulan November, tanah selalunya masih suam. Ia masih menyimpan haba yang dikumpul sepanjang bulan Oktober. Jika anda tutup tanah yang suam ini dengan lapisan sungkupan yang tebal, anda telah memerangkap haba itu di dalamnya. Anda pasti akan kata, baguslah tu. Tak, itu bencana. Akar pokok akan menerima isyarat. Panas, maknanya musim sejuk belum tiba lagi. Tak perlu tidur lagi. Pokok akan terus menggunakan gula berharga untuk pernafasan dan pertumbuhan akar, bukannya menyimpannya dalam tisu untuk persediaan. Kemudian, tiba-tiba datanglah frost mendadak hingga negatif 20 darjah. Pokok itu tidak bersedia. Ia masih dalam keadaan santai dan ini akan menyebabkan kerosakan tisu yang teruk. Niat anda nak panaskan tetapi akhirnya anda mengganggu jam biologi pokok itu.
Yang sering kita terlepas pandang adalah faktor kelembapan. November di kebanyakan kawasan kita sinonim dengan musim hujan, salji lencun dan kabus tebal. Keadaan ini menyebabkan tanah menjadi terlalu tepu dengan air. Sekarang, bayangkan anda meletakkan sungkupan tebal, sama ada lepisan padat daun kering atau serbuk gergaji yang sudah mampat di atas tanah itu. Apa yang berlaku di bawah? Bahagian bawah akan bertukar menjadi paya kecil. Kelembapan yang sepatutnya dijatkan oleh angin kini terperangkap. Pangkal batang atau leher akar adalah titik yang paling rentan bagi kebanyakan tumbuhan, terutamanya pokok buah-buahan dan pokok ros. Apabila kawasan ini sentiasa bersentuhan dengan bahan sungkupan yang basah dan tidak mendapat pengudaraan, ia memulakan proses reput pangkal. Ini bukan sekadar beku, tetapi proses pereputan semasa ia masih hidup. Apabila musim bunga tiba dan anda menanggalkan lapisan pelindung, anda akan melihat kulit kayu yang hitam di pangkal pokok dan berasa hairan. Anda sangka pokok itu dilindungi, tetapi ia mati. Puncanya jelas, sungkupan yang diletakkan pada bulan November telah bertindak seperti tuan basah yang dibiarkan terlalu lama. Jadi kita bincang pula tentang makhluk yang lebih teruja dengan sungkupan anda daripada tanaman itu sendiri. Saya maksudkan tikus. Bagi tikus padang, musim luruh adalah waktu mereka mencari rumah sewa untuk musim sejuk. Mereka perlukan tempat yang kering, hangat dan selamat daripada pemangsa. Timbunan jerami atau rumput kering yang anda letakkan dengan penuh kasih sayang di sekeliling anak pokok epal yang muda pada bulan November. Itu ibarat hotel Hilton bintang 5 bagi mereka. Kalau anda bersungkup terlalu awal, semasa tanah belum membeku dan tikus masih aktif, mereka akan dengan gembiranya berpindah masuk ke dalam rumah yang selesa ini. Dan apa yang mereka akan makan bila perut lapar sepanjang musim sejuk nanti? Jawapannya sudah tentulah kulit lembut anak pokok yang anda tanam. Lapisan sungkupan yang tebal itu, tikus rasa sangat selamat. Mereka boleh mengikis kulit pokok sampai habis mengelilingi batang dan pokok itu pasti akan mati. Sebaliknya, jika anda bersungkup apabila tanah sudah membeku sepenuhnya, pada waktu itu tikus biasanya sudah pun mencari tempat persembunyian lain atau sudah masuk jauh ke dalam sarang mereka. Maka risiko kerosakan pun berkurang. Aspek keempat menyentuh tentang pernafasan tanah. Tanah bernafas, ini kerana di dalamnya hidup berbilion-bilion bakteria dan mikroorganisma. Pada bulan November, apabila suhu mula menurun tetapi masih berada di atas paras sifar, mikroorganisma ini masih aktif. Mereka akan menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jika kita timbus tanah dengan lapisan yang tebal dan basah, contohnya menggunakan tahi binatang atau gambut padat, kita akan menyekat bekalan oksigen. Dalam keadaan anaerobik atau persekitaran tanpa oksigen, bakteria yang sama sekali berbeza, bakteria patogen, mula membiak. Proses penampaian dan pereputan pembusukan akan bermula. Daripada membina biota tanah yang sihat, kita sendiri telah mencipta kilang penghasilan reputan akar. Akar akan lemas. Ia memerlukan udara walaupun pada musim sejuk, walaupun dalam kuantiti yang lebih sedikit. Lapisan tebal mulsa November yang membeku itu ibarat beg plastik yang ditutup pada kepala tanaman anda. Kita ambil contoh spesifik tentang bunga ros. Maklumlah, ratu taman ni memang agak manja. Ramai orang yang tergesa-gesa untuk menutup pangkal ros dengan gambut atau tanah.
kadang-kadang seawal bulan Oktober lagi. Alasannya, supaya tak beku kata mereka. Tapi, pokok ros ni sebenarnya sangat tahan lasak terhadap sejuk awal. Sebenarnya adalah lebih baik kalau ia melalui frost awal. Walaupun suhu mencecah negatif 5 atau 7 darjah tanpa sebarang perlindungan. Ini dipanggil proses pengerasan. Ini kerana cecair dalam batang akan memekat dan kanji akan bertukar menjadi gula. Gula ini berfungsi seperti anti beku semula jadi. Tapi, bayangkan kalau anda dah letakkan sungkupan pada awal bulan November ketika suhu luar hanya 5 darjah Celsius. Di bawah sungkupan tu, suhu boleh jadi 10 darjah. Pokok ros akan sangka musim bunga dah kembali. Tunas-tunas baru pun mula membengkak. Masalahnya bermula tiba-tiba frost sebenar melanda. Tunas yang dah bengkak tadi akan mati serta-merta. Batang yang penuh air pula akan merekah. Ini kita panggil kerosakan frost. Jadi, punca kerosakan ini bukan frost tu sendiri, tapi penjagaan awal anda dan bantal hangat dari sungkupan tadi. Satu hal istimewa yang perlu diberi perhatian ialah penanaman bawang putih musim sejuk dan tumbuhan berbawang seperti tulip, narcissus dan lili. Kita menanamnya pada musim luruh dan selalunya kita akan terus menyungkup batas tanaman kerana takut berbawang ini akan rosak dan mati beku. Di sini, prinsip yang sama masih terpakai, iaitu prinsip mengelirukan. Bawang putih yang ditanam dalam tanah yang masih suam di bawah lapisan sungkupan yang tebal akan mula mengembangkan sistem akarnya secara aktif, dan yang paling ditakuti ia mungkin mengeluarkan tunas hijau sebelum salji turun. Jika tunas itu tumbuh setinggi 5 cm, kemudian frost melanda, tunas itu akan mati beku. Apabila tiba musim bunga, tumbuhan itu akan menjadi lemah kerana ia telah menghabiskan reserve nutriennya untuk permulaan pramatang yang sia-sia pada musim luruh. Sungkupan memang sangat diperlukan untuk tumbuhan berbawang, tetapi anda hanya perlu meletakkannya apabila lapisan atas tanah sudah mula mengeras sedikit akibat frost. Tujuannya adalah untuk mengunci suhu sejuk itu, bukannya memerangkap haba. Mari kita bincang tentang bahan-bahan. Daun. Daun gugur adalah bahan yang paling mudah didapati dan ramai orang sekadar menyapu dan menimbunkannya di bawah pokok renek atau semak. Tetapi, daun jenis apa yang anda gunakan? Jika daun itu datang daripada pokok buah-buahan yang sama, ketahuilah bahawa kebarangkalian 99% ia membawa spora penyakit keruping, scab, kulapuk putih, powdery mildew dan pelbagai kulat lain. Apabila anda menutup akar pokok dengan daun berpenyakit ini, anda sebenarnya mewujudkan inkubator yang sempurna untuk pembiakan penyakit bagi musim berikutnya. Tambahan pula, daun yang basah, terutamanya jenis yang lebar dan lembut, cenderung memadat menjadi tikar yang tebal dan kedap udara. Tikar padat ini menghalang pengaliran udara ke tanah, tetapi pada masa yang sama memerangkap kelembapan dengan sangat baik. Di bawah permai dashni seperti ini, kulat dan jangkitan bakteria berkembang biak dengan ideal. Jadi, jika anda tetap mahu menggunakan daun gugur, ia mesti dipastikan kering sepenuhnya. Penyelubuhan hanya perlu dilakukan ketika cuaca kering dan sebaik-baiknya gunakan daun yang liat seperti daun pokok oak jika ada, kerana ia lambat repot dan kurang memampat. Sekarang kita beralih kepada tumbuhan konifer, pokok tuja, juniper dan pokok pine atau cemara kecil. Ia juga sering mendapat lapisan sungkupan
seperti gambut atau serpihan kayu sebelum musim sejuk. Isu utama konifer bukan disebabkan oleh kesejukan melampau, tetapi lebih kepada masalah kekeringan pada musim bunga. Namun, penyungkupan yang dilakukan pada musim luruh boleh membawa musibah tanpa disedari. Jika pangkal batang pokok konifer itu ditutup dengan bahan yang lembap pada bulan November, kulit kayu akan mula reput ataupun tersekat nafas. Tumbuhan konifer sangat sensitif terhadap pereputan di pangkal batang ini. Jika kulit kayu di bahagian tersebut tanggal atau terkupas, pokok itu akan mati dan tiada apa yang dapat anda lakukan untuk menyelamatkannya. Selalunya, kita nampak pokok tuja yang layu dan berwarna coklat kemerahan pada musim bunga dan kita fikir ia terbakar akibat cahaya matahari. Namun, jika kita periksa lebih teliti pada bahagian pangkal batang, seringkali masalah itu bermula dari bawah, iaitu disebabkan oleh proses penyungkupan yang salah, terlalu awal, terlalu tebal dan menggunakan bahan yang terlalu lembap. Bagaimana pula dengan stroberi? Atau lebih tepat lagi, stroberi taman? Ramai yang menutup pokok stroberi dengan jerami pada bulan November sehingga keseluruhan pokok hilang dari pandangan. Di sinilah letaknya bahaya yang boleh menyebabkan pucuk pusat pertumbuhan atau jantung pokok menjadi reput. Stroberi adalah tumbuhan malar hijau. Ia memasuki musim sejuk dengan daun-daunnya masih kekal. Jika daun ini terlalu awal terperangkap dalam gelap, lembap dan panas di bawah lapisan sungkupan, ia akan mula mereput. Reput ini kemudiannya akan cepat merobak ke pucuk tengah pokok. Apabila tiba musim bunga, apa yang anda akan temui hanyalah roset daun yang hitam dan tidak bermaya. Sungkupan pada pokok stroberi sebenarnya diperlukan untuk memerangkap salji. Tetapi, walaupun kedengaran agak pelik, anda perlu meletakkannya hampir di atas salji atau di atas tanah yang sudah beku dan keras. Ini adalah untuk memastikan tumbuhan telah berada dalam keadaan dorman sepenuhnya dan proses pereputan tidak mungkin berlaku disebabkan oleh suhu yang terlalu rendah. Bahan ke-10 yang kita bincangkan ialah habuk kayu. Habuk kayu merupakan bahan yang popular dan murah, tetapi ia juga sangat mengundang bahaya. Habuk kayu segar yang ditabur pada bulan November akan menyerap kelembapan seperti span. Ia akan basah kuyup dek hujan musim luruh dan apabila tiba sahaja frost yang kuat, ia akan bertukar menjadi selonggok ais yang keras. Bongkah ais pejal ini kemudiannya akan mengelilingi batang tumbuhan. Kekonduksian haba ais pula sangat tinggi, bermakna ia adalah konduktor kesejukan yang sangat baik. Jadi, bukannya menyediakan penebat, anda sebenarnya melilitkan tumbuhan anda dengan batik ais yang akan mengambil masa yang sangat lama untuk cair pada musim bunga. Akibatnya, tanah di bawah timbunan habuk kayu itu akan mencair dengan sangat perlahan apabila musim bunga tiba. Bahagian atas pokok sudah mula panas disinari mentari dan memerlukan air, tetapi akarnya masih lagi terperangkap di bawah lapisan ais habuk kayu tersebut. Hasil akhirnya ialah kemarau fisiologi dan dahan-dahan akan mengering. Satu lagi kesilapan besar ialah menjadikan baja kandang atau kompos sebagai sungkupan pada bulan November. Kita mungkin fikir kita dapat faedah berganda. Kononnya ia dapat memberikan kehangatan dan juga membekalkan nutrien. Namun begitu, kandungan nitrogen yang tinggi dalam baja kandang meskipun dalam cuaca sejuk sebenarnya boleh merangsang aktiviti tanah dan mencetuskan pertumbuhan pucuk baru yang tidak diingini.
Lebih parah lagi, baja kandang adalah medium yang agresif. Sekiranya baja yang masih segar atau separuh repot ini bersentuhan terus dengan batang pokok muda atau pangkal semak, ia boleh menyebabkan kelecuran kimia pada kulit kayu. Jika digabungkan dengan kelembapan musim sejuk, tempat yang terjejas, itu akan menjadi pintu masuk utama bagi jangkitan dan pelbagai penyakit. Jangan lupakan ancaman perosak seperti orong-orong dan larva kumbang. Dan larva perosak ini amat gemar menghabiskan musim sejuk di dalam timbunan baja yang hangat, yang mana anda hidangkan dengan senang hati betul-betul di bawah zon akar tanaman kesayangan anda. Mari kita bincangkan tentang keadaan geografi kebun anda. Jika plot anda terletak di kawasan rendah, di mana air sedia ada mudah bertakung, menyungkup terlalu awal pada bulan November, ibarat menenggelamkan tanaman anda hidup-hidup. Di kawasan rendah, udara sejuk berkumpul lebih cepat dan tahap kelembapan juga lebih tinggi. Bahan sungkupan itu akan bertindak seperti span yang menyerap dan memerangkap air. Oleh itu, di lokasi seperti ini, mungkin lebih baik kita elakkan terus penggunaan sungkupan berasaskan bahan yang mudah menyimpan lembapan pada musim luruh. Sebaliknya, lebih baik kita hanya membukitkan tanah kering di sekitar pangkal pokok atau menggunakan dahan cemara atau konifer. Bahan ini tidak memerangkap air tetapi mampu menahan salji dengan baik. Dahan cemara ini sebenarnya merupakan alternatif yang sangat baik untuk bulan November. Jam tikus tidak gemar, ia membenarkan tanah bernafas dan ia juga menghalang tanah daripada menjadi terlalu panas semasa musim luruh. Satu perkara penting yang perlu anda ambil kira ialah suhu udara. Ramai orang hanya melihat kalendar. Oh, dah 1 November, masa untuk mula menyungkup. Sebenarnya, kalendar tu menipu saja. Apa yang anda patut lihat ialah termometer dan ramalan cuaca. 5 darjah Celsius dan 0 darjah masih terlalu awal untuk melakukan sungkupan. Terlalu awal untuk mana-mana wilayah. Kiralah sama adik di sekitar Moskow atau di Siberia. Perkara utama untuk memulakan kerja ini ialah apabila suhu negatif, iaitu di bawah paras beku, sudah stabil dan berterusan, iaitu apabila tanah sudah keras membeku. Jika anda pijak atas batas tanaman, tanah itu tidak tenggelam. Sebaliknya, terasa padat dan beku. Biasanya ini berlaku apabila suhu purata harian kekal sekitar negatif 5 darjah Celsius untuk tempoh beberapa hari. Inilah masa lampu hijau untuk anda mula menyungkup. Dengan cara ini, anda seperti mengawet kesejukan, menghalang ia menjadi terlalu melampau dan pada masa yang sama menghalang haba daripada kembali ke permukaan. Bagaimana pula dengan tanaman saka? Kita bercakap tentang hosta, peony dan astilbe. Kita akan memotong di daunnya dan selalunya terus menutup tapak penanaman. Tindakan ini berisiko menyebabkan kita kehilangan tunas pertumbuhan baharu yang terletak sangat dekat dengan permukaan tanah. Jika kita tutup tunas tersebut dengan tanah basah atau lumut gambut pada bulan November yang lembap dan hujan, tunas itu boleh reput atau lemas akibat lembapan berlebihan. Lebih baik tinggalkan tunggul-tunggul kecil dari batang tumbuhan. Tunggul ini akan membantu memerangkap salji. Proses sungkupan, mulching pula harus dilakukan hanya selepas lapisan atas tanah benar-benar membeku. Ingat, salji adalah sungkupan semula
jadi yang paling bagus. Tujuan utama sungkupan tiruan kita adalah bukan untuk menggantikan salji, tetapi untuk membantunya terkumpul dan kekal lama di situ. Jika anda menimbun jerami setinggi bukit, tetapi salji ditiup angin dari timbunan itu, sungkupan tersebut tidak akan mendatangkan banyak faedah. Pengaruhnya terhadap permulaan pertumbuhan pada musim bunga. Ini adalah perkara yang perlu kita ambil kira seawal bulan November. Sungkupan gelap seperti gambut, humus atau tanah hitam akan menyerap haba matahari pada musim bunga dan membantu tanah cepat panas. Manakala sungkupan cerah seperti jerami atau habuk kayu pula sebaliknya, ia memantulkan cahaya matahari dan melambatkan pemanasan tanah. Jika anda menyungkup tanaman yang sukakan haba dengan jerami cerah pada bulan November, tanah di bawahnya akan kekal sejuk untuk tempoh yang sangat lama pada musim bunga. Ini bagus untuk sesetengah tanaman, contohnya aprikot. Ia menghalang pokok tersebut daripada berbunga terlalu awal dan mengelakkannya daripada diserang frost lewat. Namun, bagi tanaman seperti pokok anggur atau bunga ros, kelewatan dalam pemanasan tanah boleh menjadi kritikal kerana ia akan memendekkan tempoh pertumbuhan vegetatif mereka. Jadi, fikirkan selangkah ke hadapan. Apakah kesan yang sebenarnya anda mahu capai menjelang musim bunga? Mari kita lihat pilihan alternatif yang ada. Bagaimana pula jika anda tidak dapat datang ke kebun pada bulan Disember, iaitu ketika tanah mula membeku dan mengeras? Anda mungkin tutup musim pada awal November dan tidak muncul lagi selepas itu. Ini adalah situasi yang sering berlaku. Dalam kes ini, pastikan anda hanya menggunakan bahan yang kering dan boleh bernafas seperti gambut kering yang dicampur dengan pasir. Dan yang paling penting, anda mesti buat pelindung berbingkai atau struktur sokongan supaya sungkupan mulch tidak bersentuhan terus dengan batang tumbuhan. Atau gunakan bahan bangunan berketumpatan tinggi yang dilipat beberapa lapisan. Bahan ini membenarkan udara dan kelembapan melaluinya, tetapi ia dapat mengurangkan perubahan suhu yang mendadak. Ini jauh lebih selamat berbanding anda menabur habuk kayu yang basah terus ke atas akar. Kompromi sentiasa boleh dicari, yang penting adalah anda faham asas fizik di sebalik proses ini. Jadi, apa patut anda buat kalau anda dah tersilap? Katakan anda dah tonton video ni dan tiba-tiba terfikir, ya ampun, seminggu lepas aku dah balut semua pokok ros dengan baja lembap, padahal suhu kat luar dah 7 darjah Celsius. Jangan panik. Kalau ada kesempatan, pergi ke sana dan korek semula sungkupan mulch tadi dari pangkal batang pokok. Buat satu alo atau lurah berbentuk cincin di sekeliling pangkal akar, root collar, supaya kawasan itu boleh bernafas dan kering. Kalau sungkupan itu nampak kering, biarkan sahaja. Tapi, pastikan lapisan sungkupan itu tak terlalu tebal atau mampat. Anda boleh guna garpu kebun, pitchfork untuk menusuk-nusuk lapisan sungkupan itu. Buat dengan perlahan-lahan, jangan sampai rosakkan akar bagi membenarkan udara masuk. Kalau anda memang tak ada kesempatan nak pergi kebun, haraplah yang terbaik. Berharap frost akan melanda secara mengejut dan tanpa salji. Cara itu, sungkupan anda mungkin dapat berfungsi walaupun sedikit. Tapi, ingat, jadikan ini pengajaran untuk tahun depan. Isu lain yang sering kita terlepas pandang ialah angin. Pada bulan November, angin kencang sering melanda. Jika anda cuma menimbun daun kering atau gambut yang ringan dan meninggalkannya,
angin boleh menerbangkan segala penutup itu ke kawasan jiran anda, bahkan sebelum salji turun. Akibatnya, tanaman anda akan terdedah secara langsung kepada frost. Sungkupan mulch ini perlu dikunci atau dipegang kukuh. Itulah sebabnya mengapa kita letakkan ranting pokok, dahan raspberry atau batang bunga yang dipotong di atas lapisan daun atau jerami tersebut. Semua bahan ini berfungsi sebagai sauh. Jangan abaikan aspek mekanikal ini kerana semua usaha keras anda boleh musnah begitu sahaja dalam satu malam yang berangin. Komposisi kimia mulsa. Daun conifer yang ramai suka kumpulkan di hutan pada bulan November sebenarnya sangat meninggikan keasidan tanah. Jika anda menaburnya dengan banyak di sekitar klematis atau peony, tanaman yang sensitif kepada tanah berasid, anda pasti akan merosakkannya. Ia bukan sahaja masalah suhu sejuk, tetapi juga kandungan kimia. Kulit kayu larch, larix, juga boleh meningkatkan keasidan tanah. Manakala abu pula bersifat alkali. Dalam kesibukan kerja musim luruh, kita sering mencapai apa sahaja yang ada di tangan tanpa memikirkan tahap pH tanah. November bukanlah masa yang sesuai untuk bereksperimen dengan keasidan. Jika anda tidak pasti sama ada jenis mulsa itu sesuai untuk tanaman tertentu, lebih baik gunakan sahaja gambut neutral peat atau hanya timbunkan tanah kebun biasa di pangkalnya. Dan yang terakhir, perangkap psikologi dah buat lupakan. Proses sungkupan mulching ini bukan titik penamat. Ia adalah satu proses yang berterusan. Sungkupan yang ideal memerlukan tindakan yang berperingkat. Peringkat pertama adalah membukitkan sedikit tanah di pangkal pokok. Peringkat kedua pula adalah meletakkan lapisan utama sungkupan apabila tanah sudah mula sejuk atau mengeras. Peringkat ketiga ialah menimbunkan salji di atasnya semasa musim sejuk. Saya faham, bukan semua orang berpeluang tinggal di kebun atau rumah desa sepanjang masa. Tetapi jika anda mahukan hasil yang terbaik, anda perlu menyesuaikan diri dengan rentak alam semula jadi dan bukannya jadual cuti anda sendiri. Alam tidak akan memaafkan sikap acuh tak acuh yang cuba disembunyikan di sebalik penjagaan yang palsu. Baik jangan sesekali membuat sungkupan pada tanaman dewasa yang sudah stabil berbanding membuatnya dengan cara yang salah lalu menyebabkan ia reput dan mati. Kawan-kawan, mari kita rumuskan perkara ini. Satu kesimpulan yang mungkin mengubah sama sekali cara anda berfikir tentang kerja-kerja taman pada musim luruh. Usaha pada bulan November itu bukanlah semestinya suatu kebaikan mutlak, tetapi ia adalah alat yang sangat berkuasa. Jika tersalah guna, ia boleh berubah menjadi senjata makan tuan. Rahsia utama untuk berjaya adalah mudah tetapi memerlukan kesabaran. Anda wajib tunggu frost. Bukan sekadar tarikh dalam kalendar, tetapi keadaan sejuk yang sebenar. Tanah itu mesti betul-betul keras di bawah tapak kaki anda. Barulah anda dapat mengunci kelembapan dalam tanah dan mencipta termos yang stabil untuk akar. Elakkan daripada melakukan bantuan yang sebenarnya membinasakan pokok anda. Jangan biarkan akar terperangkap dalam lumpur atau rawa. Jangan pula beri makan kepada tikus dan jangan panaskan tanah pada masa ia sepatutnya menyejuk. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Saya harap video ini akan menyelamatkan banyak pokok ros dan ipal anda musim sejuk ini. Jika maklumat ini berguna, sila tekan butang like sekarang juga dan subscribe ke saluran ini. Kita ada banyak lagi topik penting tentang persediaan menghadapi musim bunga. Sekarang,
Soalan saya untuk anda, pernahkah anda mengalami keadaan di mana pokok anda menjadi busuk atau layu apabila tiba musim bunga? Kongsikan di ruangan komen bahan apa yang biasanya anda gunakan untuk menutupinya dan bulan apa anda melakukannya. Pengalaman anda boleh membantu orang lain mengelakkan kesilapan yang sama. Jumpa lagi dalam video yang akan datang dan semoga taman anda melalui musim sejuk dengan sempurna.